Assalamualaikum. Dah selamat kembali ke channel Rich Life Malaysia. Episod kali ini, saya nak kongsikan tentang bagaimana cara untuk anda mencapai bebas kewangan. Bebas kewangan adalah satu kondisi, satu keadaan bila mana anda punya aset-aset telah pun menjana pendapatan yang melebihi gaji ataupun pendapatan kerja hakiki anda. Katakan anda sekarang bekerja sebagai seorang eksekutif dan anda ada pendapatan kerja hakiki itu. Bebas kewangan bermaksud anda punya aset-aset telah pun memberikan pendapatan yang sama ataupun lebih daripada gaji anda sebagai seorang eksekutif. Dan itu adalah satu keadaan yang juga memberikan anda pilihan sama ada anda boleh terus bekerja sebagai seorang eksekutif ataupun anda ingin membuat pilihan bersara awal. Jadi itu adalah maksud bebas kewangan. Bagi seorang telah mencapai bebas kewangan, pendapatan yang didapat daripada bebas kewangan itu boleh memberikannya satu lembaran baru dalam hidup, yang mana dia boleh memilih sama ada dia nak terus bekerja ataupun dia boleh decide sama ada dia bersara awal, dia nak berhenti dan dia nak melakukan sesuatu yang lain dalam hidup. Dan bagi anda yang ingin bebas kewangan, anda boleh cuba follow tips-tips yang saya berikan ini. Dan tips-tips yang saya buat ini adalah berdasarkan pengalaman saya juga. Saya, AK, telah capai bebas kewangan pada usia 40 tahun. Dan bagi anda yang inginkan bebas kewangan juga, anda boleh follow channel ini. Sebab saya kongsikan banyak tips-tips dan banyak gerak kerja untuk mencapai financial freedom. Step nombor 1 untuk mencapai bebas kewangan adalah anda perlu ada dana kecemasan RM1,000. RM1,000 tak adalah besar mana dalam hidup kita. Dan RM1,000 itu yang akan menentukan sama ada anda kekal dalam keadaan kewangan peribadi yang baik ataupun anda mengambil pendekatan berhutang untuk menyelesaikan masalah kecemasan anda. Kecemasan seperti kereta anda rosak, kecemasan seperti anda ataupun ahli keluarga anda sakit, kecemasan seperti perkakas peralatan rumah anda rosak yang anda perlu baiki dalam masa cepat. Sebab kalau tak dibaiki peralatan rumah itu, maka kehidupan anda dan keluarga anda akan terjejas. Jadi anda perlu selesaikan kecemasan itu untuk kehidupan yang baik. Dan itu adalah step yang asas, yang mana kita sekarang ni kita dah ada EPF, akaun 3 kan. Akaun 3 maksud akaun kecemasan. Jadi rata-rata orang yang bekerja sekarang ni dia ada kelebihan dari segi dana kecemasan itu, kerana akaun 3 itu akan memberikan seseorang itu satu dana kecemasan. So dia boleh ambil duit daripada akaun 3 itu sebagai dana kecemasan. Baik. Jadi untuk orang yang bekerja, saya nasihatkan teruskan untuk menyimpan dan menabung dalam EPF. Itu step pertama. Step kedua untuk orang tu nak mencapai bebas kewangan adalah dia bina dana kecemasan dia tadi tu daripada RM1,000. Dia bina dana kecemasan dia supaya lebih daripada 3 bulan. So dana kecemasan ni ada 3 fasa. Pertamanya adalah lebih daripada 3 bulan. Yang kedua ni adalah lebih daripada 6 bulan. Dan yang sebaiknya adalah lebih daripada 12 bulan pun 1 tahun. Bermaksud kalau seseorang itu kehilangan kerja, kalau seseorang itu mendapat kemalangan dan tak boleh bekerja dan sebagainya, maka dia terputus daripada pendapatan gaji hakikinya. Tapi dana kecemasan ini memberikan dia satu alternatif supaya dia boleh survive, boleh teruskan kehidupan dia tanpa terjejas selama 1 tahun. Itu kalau dia ada dana kecemasan 12 bulan. Dan kalau dia ada dana kecemasan 3 bulan, maka dia boleh survive dan seterusnya. Dan ini adalah peringkat kedua dalam bebas kewangan. Bila seseorang itu ada dana kecemasan, kita tahu berlaku apa pun dalam hidup dia stay calm, tenang, tahu dana kecemasan dia ada, dan dia boleh tarik duit daripada dana kecemasan dia untuk any emergency yang dia ada dalam hidup dia. Dan dia tak perlu berhutang, sebab berhutang itu adalah musuh utama bebas kewangan. Lagi banyak seseorang berhutang sebenarnya lagi lambat dia capai bebas kewangan. Dan itu saya akan cerita
dalam step-step seterusnya. Step yang ketiga adalah bila seseorang tu dah pun buat dana kecemasan 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan, step yang ketiga adalah dia perlu memilih aset. Kerana dengan memiliki aset itulah seorang itu boleh menuju ke arah bebas kewangan. Kerana aset-aset itulah akan memberikan pendapatan dan menjamin pendapatan. Step yang ketiga, membeli aset. Jadi aset-aset apa yang anda boleh beli untuk nak capai bebas kewangan? Kalau anda tahu tentang seorang tokoh pelabur terkenal di USA, Warren Buffett. So Warren Buffett ni dia ada banyak saham-saham. Dia membeli banyak saham-saham pada usia muda. Dan saham-saham yang dia beli pada usia muda ni menjadikan dia seorang billionaire bila dia berumur 60-an. Jadi berpuluh-puluh tahun lah ambil masa untuk dia mencapai seorang billionaire. Tapi bukanlah kita nak kata kita perlu nak capai seorang billionaire, kan? Maksudnya apa kita boleh buat adalah kita boleh melabur dalam saham-saham. Saham-saham itu adalah salah satu cara untuk kita melabur. Dan selain daripada saham-saham, ada juga boleh pelaburan seperti ASB, financing. Anda boleh melabur dengan cash juga di ASB ataupun membuat penyimpanan pelaburan di tabung haji. Atau jika anda berminat dari segi harta, anda boleh beli rumah. Memiliki rumah juga tidak memiskinkan anda dengan syarat anda tahu pilih rumah yang betul di lokasi yang betul. Kalau anda tersalah beli rumah, terbeli rumah yang terlalu mahal, terbeli rumah yang tidak mengikut harga market, maka anda akan tersontek. Rumah yang anda beli itu tidaklah menguntungkan, sebaliknya memiskinkan anda pula. Jadi dari segi hartanah ni anda kena berhati-hati, perlu membuat due diligence dan study lebih banyak tentang market kawasan rumah yang anda beli. Dan saya beli rumah pertama pada usia 27 tahun, sebuah rumah teres di Shah Alam, Seksyen 8. Sebenarnya saya beli tanah dan saya bina rumah banglo pada usia 28 tahun di Terengganu. Dan saya teruskan dengan beli rumah ketiga pada tahun 2019, sebuah apartmen di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Dan rumah keempat saya beli juga sebuah kondominium di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Dan saya beli rumah kelima, sebuah kondominium di Seri Puteri, kondominium Seri Puteri di Ceras, Kuala Lumpur. Jadi saya ada banyak pengalaman dalam hartanah. Banyak rumah yang saya beli adalah rumah saksir. Satu je rumah daripada new development yang saya beli. Jadi macam dari segi hartanah ni, saya ada banyak beli rumah. Dan ada rumah yang saya jual, 2 rumah yang saya dah jual. Jadi cash daripada 2 rumah tu jugalah saya buat sebagai booster untuk saya punya ASD. Hasil jualan rumah tu saya tak spend dengan beli benda-benda yang berapu-rapu. Sebaliknya saya save dan saya terus melabur dalam ASD. Jadi itu adalah salah satu yang anda boleh buat dari segi pelaburan. Selain saham, selain hartanah, anda juga boleh menyimpan, membeli dan menyimpan emas simpanan pun boleh buat. Saya ada beli 1 dinar tu emas dekat ni. Selain daripada emas, anda juga boleh, untuk orang minat Bitcoin, kripto, itu pun anda boleh buat. Dan tu saya tak mahir, saya tak ada pengalaman dalam Bitcoin dan kripto. Yang kelima anda boleh buat adalah anda beli aset-aset lain lah, seperti membuat bisnes. Macam saya ada bisnes juga, sebuah servis. Saya memberikan servis pada orang, di mana itu adalah salah satu benda yang memberikan saya laluan juga untuk capai bebas kewangan. Okay. So peringkat ketiga adalah membeli aset dan membuat bisnes. Okay. Itu adalah peringkat ketiga. Peringkat keempat adalah anda punya net worth anda mencapai status jutawan. Okay. Jutawan. Jadi aset yang anda tolak dengan liability anda pada bank, itu akan menunjukkan anda angka. Jadi angka itu kalau jutawan, insyaAllah anda berada dalam laluan yang baik untuk mencapai bebas kewangan. Jadi apa yang saya nak lepaskan kat sini, iaitu aset-aset anda semua anda kumpulkan jumlah dia. Anda ada rumah, anda ada tanah, anda ada kereta, anda ada emas, anda ada simpanan dalam ASB, tabung haji, UPF, semua tu anda kumpulkan dan anda congah, anda kira-kira, anda campur semua tu, berapa aset, jumlah aset tu berapa, kemudian anda tolak dengan total hutang anda. Kalau anda ada hutang dengan bank dari segi rumah,
anda ada hutang rumah, anda ada hutang kereta, anda ada hutang ASB financing, anda ada hutang-hutang lain, tak kira hutang apa pun, hutang perabot, hutang kosmetik, hutang baju, hutang Shopee, hutang Lazada, semua tu anda macam-macam hutang tu. Jadi dah ada total hutang dan anda tolak jumlah nilai aset anda tolak dengan jumlah nilai hutang anda, liability anda bersamaan berapa angka. Dan jika angka itu mencapai jutawan, termasuk anda pun anda bergelar jutawan, maka anda dah separuh kaki dalam bebas kewangan itu adalah dalam tanda yang baik. Alhamdulillah. Okay. Itu adalah step yang pertama, bergelar jutawan net worth. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya kongsikan step yang terakhir, peringkat kelima untuk mencapai bebas kewangan, iaitu apabila net worth anda bersamaan minimum 25 kali perbelanjaan tahunan anda. Jika sudah bersamaan 25 kali perbelanjaan tahunan anda, bermaksud anda sudah mencapai bebas kewangan, kerana net worth anda itu dah boleh menyara kehidupan anda selama 25 tahun minimum. Yang mana kalau anda bersara awal pada usia 40 tahun, net worth anda itu boleh menyara hidup anda selama 25 tahun lagi. Sampai anda umur 20, sampai anda berumur 65 tahun. Itu minimum. Kalau anda berumur 60 tahun, anda bersara, net worth anda boleh memberikan anda kehidupan selama 25 tahun lagi, iaitu sampai umur 85 tahun. Dan kalau kat Malaysia, statistik mengatakan bahawa rata-rata usia lelaki dan perempuan di Malaysia ini hayatnya sehingga umur 75 atau 75 tahun. Jadi untuk mencapai bebas kewangan ini, anda perlu tetapkan target yang kerana lifespan yang anda boleh capai itu mestilah melebihi daripada umur yang saya sebutkan tadi. Kalau anda ada peace of mind dan anda ada confidence level lah, bahawa apa yang anda ada aset-aset itu boleh memberikan tanggungan yang lebih daripada itu. Katakan anda punya perbelanjaan tahunan anda adalah RM50,000 setahun, ke RM50,000 kali dengan 25, anda perlu ada RM750,000 nilai net worth, iaitu selepas semua aset-aset tadi anda tolak dengan semua hutang-hutang, bagi anda positive amount of RM750,000. Itu adalah nilai yang anda perlu ada untuk capai bebas kewangan. Dan sebagai contoh lain, kalau biasa dalam setahun anda perlu RM100,000, anda perlu perbelanjaan tahunan, anda kali dengan 25, anda dapat RM2.5 juta. RM2.5 juta of net worth. Asset tolak liability dapat RM2.5 juta. Itulah contoh kalau perbelanjaan tahunan anda RM100,000. So macam mana? Anda masih lagi berminat untuk mencapai bebas kewangan ataupun sudah goyah? Saya ingin dengar komen-komen daripada anda semua tentang perkongsian saya ini, sebab saya yakin tak banyak orang berkongsi tentang bebas kewangan ini di Malaysia. Jika anda adalah salah seorang pendengar yang kebetulan membuka dan menonton video saya ini, saya ingin dengar komen anda, sebab saya ingin lagi banyak orang-orang di Malaysia ini yang terbuka minda, ingin lebih ramai orang dalam komuniti bebas kewangan ini. Sebab kita hidup di dunia ni cuma satu peluang, nyawa kita cuma satu, kita hidup sekali je. Jadi kalau kita ada alternatif dalam hidup kita yang memberikan seolah-olah macam kita ada pengganti diri kita di pejabat, pengganti diri kita di tempat kerja, yang bekerja untuk kita, dia menggantikan diri kita, dia yang bekerja untuk kita, dia yang mencari duit, dia yang menyara hidup kita. Dan kita sebagai diri kita sendiri, kita hidup dalam keadaan yang tenang, yang dah capai bebas kewangan lebih awal, yang ada pilihan untuk bersara awal. Saya nak lebih ramai anda, saya nak lebih ramai daripada kalangan kita yang mencapai. Sebab bekerja bukan segala-galanya, tuan-tuan. Bekerja ya, memang betul, bekerja itu untuk cari duit, membesarkan anda. Tapi bekerja itu adalah salah satu cara saja. Saya ingat, duit itu bukanlah matlamat, tapi duit itu adalah alat untuk
definisi bebas kewangan tadi, duit itu dijadikan alat untuk membebaskan kita mencapai bebas kewangan dan memiliki pilihan itu bersama awal. Terima kasih kerana menonton Rich Life Malaysia, Rich Life MY. Jumpa di video akan datang. Sila like, subscribe dan komen di ruangan ini. Dan saya nantikan komen anda. Dan saya ingin tahu apa pandangan anda tentang bebas kewangan bersara awal.